lagi hebat. Daripada UMNO, PKR, parti kita, masuk DAP, kadang masuk UMNO balik, sekarang masuk PAS 6. Kan? Orang-orang macam ini yang parti yang banyak parti ni saudara, orang ni yang paling banyak bercakap mempertikaikan integriti Anwar Ibrahim. Izzah Makno, cuba dengar ceramah. Buka ceramah dia ceramah tempat-tempat sekarang ni. Dia paling banyak cakap tentang integriti Anwar. Kan, cerita integriti Anwar, dia serang seli pula dengan peribadi Anwar, serang peribadi Anwar, pernah mempertikaikan integriti Anwar, mempertikaikan pengaruh Anwar Ibrahim. Yang dia bercakap tu pun integriti dia, nilai dia pun tak ada. Nak banding Anwar Ibrahim 2 parti je. 2 parti je Anwar Ibrahim. UMNO, Keadilan, PKR. 2 je parti Anwar. Itu pun UMNO tu pasal dia dipecat. Dia bukan dia keluar, dia dipecat. Kan? Dia tak macam Cetong ni dia keluar. Itu yang Cetong duk bangga-bangga sangat nak samakan dia dengan Anwar. Jauh beza saudara, Cetong dengan Anwar ni. Anwar dia dipecat oleh UMNO. Kan? Cetong ni parti tak nak pecat, itu dia marah tu. Konon-kononnya dia jadi macam Anwar. Bolehlah kempen dengan rakyat Malaysia. Saya ni macam Anwar lah. Saya dipecat, Anwar dulu pun dipecat lah daripada UMNO. Jadi saya ni macam tu lah. Saya pun dipecat lah. Fikir tak boleh nak buat modal tu. Sebab dia tidak dipecat. Dia lompat keluar. Tak tahan, kena asak. Nampak lah. Kan? Kita asak dia hari-hari saudara. Kita cabar dia keluar hari-hari. Dia nak harapkan Anwar jawab, Anwar takkan jawab. Dia nak harapkan menteri-menteri lain jawab, menteri lain tak nak jawab. Menteri lain tak tahu, dia biar dia meroyan seorang, nyek seorang kan. Tak ada siapa yang layan dia. Ceplos yang layan dia. Kita lah layan. Kan? Pom-pom terang-terang sampai saya kata, oh jom lah Rafizi, kita keluar sekali. Kan, kita keluar berdua. Kalau kau takut tak ada kawan nak keluar, bagi tahu aku, kita keluar. Serentak kan. Sampai tahap tu kita cabar dia keluar. Kan, last sekali ajak Nek Nazmi buat keluar sendiri. Tak ajak aku. Lepas tu mulalah geng Cetong kata, Abang Wan, kenapa Abang Wan tak keluar parti? Kata Tori nak keluar dengan Rafizi. Yelah, aku nak keluar dengan Rafizi. Rafizi tak ajak aku. Rafizi ajak Nek Nazmi. Kan, aku kata ajak aku. Kan, bagi tahulah bila nak keluar. Boleh aku join. Aku tunjukkan kau jalan keluar dari parti keadilan ini. Kan, aku sanggup keluar tak apa. Sekali dengan kau lah. Tapi tak nak berat, tak berani sahut cabaran. Kan? Last sekali dia ajak Nek Nazmi. Betul nak suruh aku ikut. Ingat aku bodoh. Aku bukan nak ikut bontot kau. Aku ajak kau keluar sekali. Aku nak pimpin tangan kau keluar. Kau tak nak. Kan? Itu yang dia tak tahan sangat tu. Duduk dalam parti tak tahan kena asak. Kan? Yang di bawah ni je asak dia. Bukan wakil rakyat pun. Kita orang biasa je saudara. Kan? Saya ketua cabang aja, yang lain tu budak biasa, penyokong biasa yang duk asak dia ni. Tak tahan dia saudara. Panas duduk dalam parti. Bila orang tak ada keikhlasan, bila orang ada niat jahat duduk dalam parti keadilan, dia takkan bertahan lama. Percaya cakap saya. Sejarah membuktikan orang yang duduk dalam parti keadilan niat tak betul, ada tujuan jahat, dia takkan lama dalam parti. Sama ada dia dipecat ataupun dia sendiri keluar. Tak tahan. Macam orang bela hantu raya lah kan. Duduk dalam rumah ni bela hantu raya, kemudian kita panggil Tok Dukun. Tok Dukun tu baca-baca jampi-jampi semua, panas badan hantu raya keluar. Kan, keluar mengilah, keluar rumah, tak tahan panas. Kan, macam tu lah. Duduk dalam parti keadilan, niat tu hari-hari nak burukkan parti. Niat tu hari-hari nak pecah belahkan ahli parti. Niat hari-hari nak merendah-rendahkan Anwar Ibrahim. Kan, masa dalam parti lah. Duk kata Anwar macam ni, Anwar lindung Azam Baki lah, Anwar lindung Farhas lah, semua benda Anwar lindung. Lepas tu Anwar pula banyak tahu buat buat kerja dia. Kan? Banyak kerja lain lagi Anwar kata aku nak buat daripada layang Cetong Sekor tu. Nanti dia marah tu. Kan? Dia nak minta Anwar komen supaya nama dia popular lah. Pasal apa? Perkataan dia tu, setiap minggu dalam podcast dia tu, Anwar akan ulas. Tu dia nak supaya nama dia up. Perdana Menteri respon tu. Kan? Perdana Menteri respon. Dia nak tentulah. Tengok Anwar baik tahu lah. Kan? Yang duk belasah dah kita. Kan? Dia kata, saya tak main lah ceplos. Bukan level saya lah. Oh, bukan level. Tapi nama aku kau sebut dalam podcast kau.
Nama aku kau sebut dalam surat kau, surat kepada lembaga disiplin. Kata aku ni tak ada apa-apa, kata aku ni tak ada memberi kesan pada kau, aku ni macai kau kata, orang bawahan. Tapi kenapa yang kau sebut nama aku? Kenapa kau mention nama aku? Tak boleh kena tulis pula nama aku dalam surat kau tu, kenapa? Kan? Itu menandakan serangan yang kita beri kepada mereka, kepada syaitan ni amat berkesan. Sehingga kan dia rasa panas, berasap dalam partikel lain dan keluar. Kan? Alhamdulillah, saudara. Kan? Parti-parti lain macam itulah juga. Jadi parti keadilan ni kalau ada orang yang berjuang tak ikhlas, dia akan keluar sendiri. Dia keluar sendiri. Macam ibarat pekung, kudis buta dalam badan kita. Kalau betul cara kita merawat dia, akhirnya dia akan pulih, dia akan terkeluar sendiri.